Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin hadirat muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat sama-sama bertemu kembali lagi menyambung tadabbur Al-Quran, di mana kita telah masuk ayat yang ke-165, bercerita tentang mahabbah. Di ayat ni dalam Quran adalah ayat yang pertama munculnya perkataan hub. Ni ayat pertama dalam Quran. Ayat 165. Jadi kalimah habbah tu, hub, cinta tu kan muncul pertama kali dalam ayat ni. Sebelum ni tak ada. Okey? Ni ayat pertama dalam Quran. Dan maksud kalimah ni apa? Al-habbu wa habbah. Rujuk pada sesuatu yang tumbuh, hasil daripada proses yang dilakukan dengan rapi, iaitu biji dan ataupun bijirin kan, gandum ke apa benda ke yang ditanam dengan sempurna. Sebab dia kecil, dia cepat mati, dia cepat rosak. Jadi dia jaga dengan rapi sampailah tumbuh. Itulah habbah tu. Okey, benih tu. Jadi maknanya proses tu dia bukan proses yang mudah. Dia mesti disemai, dijaga dengan baik, dengan kasih sayang, akhirnya baru tumbuh rasa cinta. Itulah habbah. Boleh faham? Jadi disebut habbah tu saudah, maknanya apa? Habbah tu biji benih, bijian saudah hitam. Kan, bijian hitam. Apa dia? Jintan hitam, dia kata. Itulah. Ini saya ambil daripada kamus lah. Kamus Mufradat Al-Fazil Quran ni. Al-habbu wal habba yuqalu fil hantah, iaitu bijian, wa sya'ir dan bijirin. Wa nahwuhuma minal awamat wal habbu wal habbah fi bazuri riyahin. Okey. Iaitu bijirin dan gandum atau bali dalam makanan yang serupa ni yang dia perlu disemai tanam. Okey. Jadi daripada situ kenapa Allah gunakan perkataan, kita ambil bahasa Arab ambil cinta tu dengan perkataan hub. Kan? Nampak? Ada kaitan tak? Ya, dia mesti disemai. Jadi cinta ni sebab apa? Hasil daripada semaian dia. Sebab itu Nabi SAW sabda dalam hadis dia, kita mula dengan hadis ni lah, hadis tentang cinta. Dalam hadis ni Nabi sebut salasun
Man kunna fihi wajada halawah al-iman. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Jadi hari ni tentang apa? Macam mana nak wujudnya rasa manisnya keimanan. Macam mana nak wujudkan iman tu rasa manis sangat. Iman rasa manis, dia punya jalan dia lah. Nabi beritahu. Apa 3 perkara yang siapa ada pada 3 ni, siapa ada 3 ni dalam hidup dia, barulah dia akan rasa iman tu sangat best. Manisnya iman. Kalau tidak, dia akan rasa apa? Pahit. Bila pahit, dia akan tinggal. Okey. Dapat tak? Maksud dia apa sekarang ni? Ada 3 perkara, dia kata, salah 3 perkara, sesiapa yang memilikinya, okey, terjemah dia, 3 perkara, barang siapa yang memilikinya, macam tu. Salasun man kunna fihi, ada 3 perkara, barang siapa yang memilikinya, wajada halawatal iman, dia akan beroleh mendapati kemanisan. Halawah ni halwa lah, manis, kemanisan iman. Ada 3 perkara, siapa yang memilikinya, dia akan merasai kemanisan iman. Dapat setakat ni? Jadi terjemah dia saya tulislah. Ada 3 perkara ataupun 3 hal yang sesiapa memilikinya, dia akan merasai kemanisan iman. Okey. Jadi perkara pertama, ni syarat ketat nombor 1. Hendaklah yakunallah hendaklah Allah itu wa rasul wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Syarat nombor 1. Jadi apa dia syarat dia? Maksud dia hendaklah Allah dan Rasulnya, yang paling dicintai. Maksudnya tadi kita belajar sebenih ni maknanya apa? Ahabu tu apa? Benih, semayan. Maknanya Allah dan Rasul paling dia banyak apa? Semai, kan? Paling disukai maknanya paling dia jaga, tanami, hidupkan, bagi tumbuh tentang Allah dan Rasul ni. Paling dibaja. Jadi kita semua paling dicintai lah.
Mana ada yang lain-lain? Bagi lagi. Belum kan? Mesti kena ulang. Okey. Sebab tajuk dia dengan hadis ni lah. Ya, betul. Boleh terjemah tak? Dicintai olehnya kan? Olehnya daripada selain kedua-duanya. Daripada selainnya. Yang paling dicintai lah. Okey. Hendaklah Allah dan Rasulnya yang paling dicintai olehnya daripada selainnya. Macam mana maksud ni hadis ni? Ni hadis ni dia ada dalam syarah Imam Nawawi tu, hadis 40 ada. Inilah. Ingatan di luar kepala ni. Okey lah. Boleh je. Memang ada Sahih Bukhari dalam ni. Jadi maksud dia apa ni? Lepas tu kita back to maksud ahabah tadi lah. Macam mana Allah dan Rasul nak jadi yang paling dia cintai? Jadi syarat dia apa? Semai. Bila semai Allah Rasul, macam mana cara dia? Jadi semai apa? Tanam apa? Tak, daripada sini barulah rasa manis iman. Faham? Jadi ini apa ni? Tanam apa? Inilah ilmu untuk kenal Allah dan ilmu kenal Allah dan Rasul. Kat sini maknanya dia kena ada ilmu ni. Dan belajar kita belajar agama, apa tujuan dia? Ilmu agama lah ni. Kan? Ilmu syariat. Antaranya sumber dia dua lah. Quran dengan sunnah lah. Jadi tujuan kita belajar Quran dengan belajar sunnah ni daripada Nabi, Allah dan Rasul kan. Apa tujuan belajar? Macam mana nak beramal? Bila kita belajar, nombor satu sebelum nak amal apa dia? Jadi sebab itulah kita kena belajar ilmu ni sampai kita rasa apa? Sampai kita timbul hub. Sampai rasa mahabbah. Sampai ada mahabbah tu. Suka. Berapa ramai orang dia belajar doktor ke? Kan? Dia belajar masa zaman sekolah. Dan lepas tu dia tak pilih pun nak buat. Sebab ini bukan, saya tak suka sebenarnya saya belajar ni. Betul tak? Ini di luar daripada saya punya. Ini bukan cita rasa saya. Saya sebab mak saya suruh belajar. Dia ada peluang lari, lompat dia akan lari biar alih kepada apa? Bidang lain. Betul tak? Sebab apa? Ya, dan dia tak buat pun, dia tak praktik benda sebab tak suruh. Itu tak apa. Itu bidang keduniaan tu boleh pilih. Tapi yang ni wajib ke tak untuk dicintai tu? Wajib cinta tu. Wajib belajar sampai apa? Sebab tu Nabi SAW datang kan dengan kebengisan ke dengan rahmah. Nabi datang dengan rahmah, bukan dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian tak. Kan? Nabi datang dakwah dengan bawa rasa kasih, bukan dengan kebencian. Sebab tujuan ni untuk bagi rasa suka. Okey. Ini nombor satu Jadi ilmu untuk timbulkan rasa suka ni. Nombor satu. Kemudian yang kedua apa? Daripada sini benih ni dah ada sayang kepada Allah dan Rasul ni. Maka datanglah apa? Yang kedua.
Surah ayat dia apa? Wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ayat kedua. Yang kedua yang kedua datang lagi kalimah mahabbah, yuhibba al mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ini yang kedua. Yang kedua apa? Hendaklah gelap, nampak? Hendaklah dia mencintai seseorang lagi tidak lain la yuhibbu, ia mencintainya semata-mata kerana Allah. Ya. Okey, nampak Tak apalah. Kita tambah lagi maksud dia. Tambah dalam buku. Dia nak tunjuk dia pelajar cemerlang, nampak? Ada lagi nota, dia boleh follow balik nota lama. Hebat kan? Okey. Hendaklah dia mencari seorang, tidak lain ia mencintainya semata-mata kerana Allah. Seseorang ni maknanya juga maksudnya tu semualah, apa siapa saja. Dia cinta orang beriman kerana Allah. Dia cinta orang kafir kerana Allah juga. Sebab tu Nabi cinta tak? Sebab tu Nabi dakwah, Nabi sampaikan. Semuanya kerana Allah. Bukan sebab lain. Okey, ni yang syarat kedua. Tapi sebelum seseorang itu boleh cinta semua kerana Allah, dia perlu apa dulu nombor satu? Ni dulu. Allah dan Rasul yang nombor satu dalam hidup dia. Jadi maknanya Quran dan Sunnah ni pelajaran nombor satu dalam hidup dia. Okey. Ini yang kedua. Ini ilmu, yang ni dah mula pada praktis ilmu tu. Ni ilmu. Dan ini praktis ilmu dia apa? Dia akan praktikkan semua tadi cinta Allah tu kepada segala-gala yang lain. Okey. Dan yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga tak ada. Wa ai, dia ke tak tulis? Yakrahu. Wa ai yakrahu, ada yang ketiga ai yakrahu. Ai yakraha, tak apa. Ai yakraha salin. Ai ya'udu fil kufri kama yakrahu ai apa dia? Yuqzafa finnar kan? Finnar. Yang ni ya. Finnari. Ini yang ketiga. Iaitu hendaklah dia benci kembali kepada kekufuran. Hendaklah dia benci kembali kepada
kekufuran. Sebagaimana dia benci dicampakkan dalam api neraka. Ni Sahih Bukhari. Alamak, tak nampak Saya pun tak boleh apa-apa Hendaklah dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dicampakkan dalam api neraka. Jadi sama macam mana apa ni? Ya, silap. Yuqazafa, kaf ni silap. Yuqazafa. Qazaf. Betul lah, qazaf lempar. Yuqazafa finnar. Dalam rakaman boleh okey. Kita tengok Oh, okey. Jadi ada tiga ni barulah apa jadi? Baru dapat rasa kemanisan iman. Kemanisan iman. Jadi daripada sini sebenarnya simpulan dia dalam surah, cuba buka satu surah. Surah 49. Tengok surah 49 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 49 ayat 7. Saya tulis hadis ni bukan apa, hadis ni nak jadi asas kepada apa yang kita nak bincang dalam ayat Habbah ni. Surah 49 ayat yang ke-7. Ni kesempurnaan akhlak Muslim dan nikmat yang besar. Selepas ayat 7, ayat 8. Ayat 8 tu selalu kita baca dalam Ramadan. Fadlam minallahi wa ni'mah. Betul tak? Okey. Ya. Tengok ayat yang ke-7 Baik, kita tengok. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Okay. Wa'lamu. Di ayat ni ditujukan pada siapa ni? Kaum muslimin, para sahabat lah. Tiga ni. Ketahuilah kamu semua bahawasanya pada kamu dah ada Rasulullah. Rasulullah ni kafatan linnas, cukup dah untuk tauladan manusia. Uswatun hasanah, cukup dah untuk jadi ikutan terbaik. Jadi tak perlu lagi nak ada rasa lebih baik daripada apa yang Nabi telah aturkan, Nabi telah
arahkan. Dan Allah sebut lagi, lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalaulah dia iaitu Rasul mengikuti banyak daripada apa yang kamu inginkan dalam urusan ni, la'anittum, pastilah hal itu akan menyebabkan kesusahan buat kamu. Maknanya apa? Hidup kita tak akan lagi bertambah jauh daripada kebaikan. Maksudnya apa? Kalau lah wahyu ni ikut nafsu manusia. Tak. Tetapi macam mana mereka ni dapat ikut dengan baik ni? Allah yang bagi nikmat ni. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah lah yang tengok. Habbaba apa? Allah yang memasukkan rasa cinta. Macam mana Allah memasukkan rasa cinta kepada sahabat? Macam mana? Macam mana cara Allah masukkan rasa cinta kat sahabat? Ni masa ni sahabat dekat Madinah. Dan masa ni surah ni diturun selepas edisi perang yang banyak. Perang Badar dah, perang Uhud dah bukti dah. Ni Fatu Mekah pun tersilap dah. Kalau saya ni wahyu ayat ni turun. Ni akhir dah ni juga. Surah ni nak menyempurnakan. Jadi kenapa Allah tanamkan iman tu? Setelah apa? Ni habbaba ni Allah dah bagi masukkan iman tu dalam hati. Tapi sahabat tu tiba-tiba je ke? Setelah mereka buat apa? Banyak tahun mereka buat. Mereka dulu berhijrah. Lepas hijrah pergi perang kan? Buat. Allah kata apa? Inilah nikmat paling besar yang mereka dapat. Allah tanam iman. Jadi kalau kita tak buat apa-apa, tiba-tiba mimpi bangun-bangun, iman masuk. Boleh ke? Kita pun tak tanam apa-apa kat anak kita kan? Tak cakap suruh buat macam ni. Tiba-tiba je kita mimpi jadi orang yang beriman. Boleh ke? Tak boleh. Syarat dia mesti semai awal-awal kena berusaha. Kena struggle dululah, betul tak? Kena berpanas dulu, bersusah dulu, baru dapat. Jadi sekarang ni, ayat hadis yang kita baca ni, dalam masyarakat kita sekarang, manis iman tu wujud ke tak wujud? Realiti semasa. Sebab kita kena ada ilmu tayarat, realiti semasa. Macam mana? Sebab tujuan kita belajar sekarang, Quran dibaca untuk orang yang sekarang ni kan. Realiti kita macam mana? Tanyaan dia. Halawatul iman tu sekarang ni, iman tu manis betul ke ataupun macam kelak-kelak pahit ataupun tak ada? Macam satu. Manis-manis buah. Macam mana? Okey, sekarang kita nak ukur manis tak manis iman, senang je. Kat mana nak ukur? Cinta apa? Okey, jadi perkataan habba ni, habba kan? Hubbun ni apa? Kecintaan ataupun kesukaan. Jadi asal dia umum. Bila kita nak spesifikkan, kena buat apa bahasa Arab? Alif lam dia spesifik, tapi dia kadang-kadang tak boleh guna alif lam kalau nak spesifik dengan penisbahan. Jadi dia kena jadi ayat frasa. Ayat frasa, kecintaan, kesukaan ni kena tambah apa dia? Tambah apa? Itulah dia hubbu apa? Hubbul contohnya akhirah. Barulah spesifik kan? Kecintaan, kesukaan terhadap akhirat. Hubbud dunia, nisbah dekat dunia. Kalau nak nisbah dengan Allah, hubbullah lah, cinta Allah. Kan? Kalau nak nisbah kat kita, kena tak apa?
Aku nak cakap apa? Aku. Ana. Hubbu ana, boleh tak? Jadi kalau domain tu nak sambung belakang dia tak sebut ana. Dia kena sebut apa? Domain ana kalau belakang dia sebut apa? Hubbi. Apa ni? Hubbi. Kesukaan tambah ku. Maka dia dah nisbah kat aku. Tapi ni bila nisbah hobiku. Sebab tu hobi tu. Hobi apa? Perasan tak? Tak perasan? Baru perasan sekarang. Hobiku, hobi. Faham? Hobi. Yelah kesukaanku, hobi, kesukaan aku. Apa dia? Jadi Nabi pun beritahu kesukaan aku. Apa kesukaan aku? Apa kesukaan Nabi? Nabi pun pernah beritahu ini uhibbu ya. Ada hadis tu Sekejap, saya lupa dia punya matan sikit. Sekejap. Saya nak share hadis tu. Sekejap. Saya termiss. Takut salah matan. Sekejap, ada. Kurang. Jadi ini uhibbu sesungguhnya aku suka bahawa ia dibaca Quran itulah min ghairi. Ni antara Nabi suka. Apa Nabi suka? Ni ketika Nabi suruh Ibnu Mas'ud baca Quran. Ibnu Mas'ud baca Quran. Jadi Ibnu Mas'ud pun pelik. Sepatutnya orang yang diturunkan Quran lah yang baca. Kenapa pula saya nak baca? Segan lah saya nak baca. Saya tak layak. Tapi sesungguhnya aku suka bahawa ia dibaca. Kan? Bahawa ia yukra'u min ghairi, selain aku. Hobi Nabi suka Quran dibaca orang lain. Maknanya apa? Kalau kita baca Quran, Nabi suka tak? Kita tadabbur, lagi Nabi suka. Jadi, faham? Dan Nabi sebut dalam hadis apa dia? Nabi tanya seorang sahabat tanya dia tentang kiamat. Mata sa'ah. Bila kiamat? Nabi tak jawab sebab Nabi pun tak tahu bila. Nabi jawab apa? Nabi soal balik dia. Ma'adatalah, engkau siapkan apa?
Kiamat memang aku pun tak tahu berlaku, tapi akan berlaku. Sekarang ni persoalan dia bukan bila berlaku. Sekarang ni fokus dia, engkau siapkan apa untuk hadapi kiamat. Jadi Nabi dia kata apa? Tak ada apa yang aku betul-betul siapkanlah. Aku cuma jaga apa yang Nabi suruh buat. Dan yang paling ni Nabi kata apa? Aku hanya cintakan Allah dan aku cintakan Allah dan Rasul sungguh-sungguh lah. Dengan cara apa? Dia jaga yang halal dan haram, yang wajib yang Nabi suruh semualah. Dia kata. Dan Ibnu Mas'ud dia dengar ni, Ibnu Mas'ud atau Anas bin Malik, saya ingat. Dia kata apa? Oh, inilah sesuatu yang paling gembira. Sebab apa dia dengar ni? Sebab ini khabar gembira untuk orang Ibnu Mas'ud ini khabar gembira untuk orang yang memang berharap hari kiamat dia selamat lah. Jadi Nabi jawab, kalau macam tu apa? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang kau dengan antara maksudnya ma'aman ahbab tu apa dia? Orang yang kau suka satu lagi? Tak, bukan macam tu maksud dia antaranya. Kita kan, kita boleh sama-sama sekufu kawan ke sebab apa? Mat motor mesti boleh sama dengan Mat sebab apa? Hobi dia sama, betul tak? Kaki pancing boleh tak? Tiba-tiba tak kenal pun jumpa kan? Terus boleh. Sebab apa? Hobi yang sama. Itulah maksud dia. Kalau kita sayang dia pun tapi tak sekufu, tak sama, boleh ke nak berbual lama ke sama-sama? No, tak boleh. Jadi tak akan timbul sayang tanpa ada kebersamaan. Jadi macam mana Nabi punya suka, sepatutnya kita kena suka tak? Suka. Macam mana kita tak suka apa yang Nabi suka, tiba-tiba kita nak bersama Nabi nanti? Macam mana? Boleh? Faham tak? Kita tak suka apa yang Allah suka, tiba-tiba kita nak? Tak boleh. Tak boleh. Sebab tu macam mana nak cinta? Sebab tu Allah beritahu dalam Al-Quran kan? Apa ayat dia? Ayat pengasih tu? Bukan pengasih pun sebenarnya. Itu salah lah tu. Salah guna. Apa ayat dia? Siapa tahu? Dia dah dapat dah tu. Ayat dia ayat berapa? Surah? Masya-Allah. Baik, insya-Allah. Surah Ali Imran ayat 31. Tahniah cikgu. Surah Ali Imran ayat 31. Kan? Ada masuk rancangan dulu. Rancangan apa? Kun anta Surah ayat 7 nanti jap. Surah 3:31 tu. Habbaba tu. Okey. Ayat 31 kan? Apa ayat dia? Kul, semua hafal dah ni. Kul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia-manusia yang di depan kau ni semua. In kuntum, jika kamu betul-betul tuhibbuna, kamu cintakan Allah. Apa syarat dia? Fattabi'uni, ikuti aku. Ikut aku. 3:31 Ali Imran. Surah 3 ayat 31. Jom kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada siapa? Umum semua. Terutamanya orang-orang yang mengaku cintakan Allah. Okey. Jadi jika kamu betul-betul cintakan Allah, tak ada jalan lain melainkan apa dia? Fattabi'uni. Maka kamu kena ikuti aku. Apa maksud ni? Jadi maknanya
cintakan Allah dan Rasul ni dia bukan cinta. Jadi ulama sebut cinta ada bahagi, ada pembahagian. Jadi kita masuk pembahagian pula. Yang ni lebih tepat dia bukan yukra'a lah. Asma'a. Ni baru betul. Min ghairi baru betul. Ni matan dia. Sesungguhnya hobi aku suka Quran dibaca, aku mendengar selain daripada aku. Aku mendengar daripada orang lain. Antara hobi Nabi suka dengar daripada orang lain Quran. Ni hobi Nabi. Okey. Jadi dalam ayat tu apa? Fattabi'uni. Jadi ulama dia bagikan. Ni saya nak cerita pasal habbah dulu sebab ayat ni cerita tentang tu kan. Ayat 165 ni. Jadi mahabbah ni ada dua jenis. Ni kena tahulah. Mahabbah ada dua jenis. Satu berjenis pertama disebut mahabbah tabi'iyah. Mahabbah tabi'iyah. Tabi'at. Mahabbah tabi'at. Jenis kedua nama dia mahabbah ikhtiyariyah. Ini bukan tabiat, ini mahabbah atas dasar pilihan. Ini mahabbah tabiat. Ini mahabbah pilihan berdasarkan apa ni? Pengetahuan dan keyakinan. Inilah yang disebut benih tu. Inilah nama dia apa? Hasil ni apa ni? Hasil benih-benih yang ditanam. Dua jenis. Jadi mahabbah ni boleh mengubah tabiat. Okey? Mahabbah ni boleh ubah mahabbah tabiat. Faham? Tabiat ni fitrah. Tabiat atau fitrah. Jadi tabiat ada berapa? Kita kena korek betul-betul maksud ni baru kita tahu apa sebenarnya yang berlaku kan. Kenapa hari ni ada orang tabiat dia tak sesuai fitrah. Betul tak? Kan. Sepatutnya lelaki suka perempuan, tengok-tengok tukar. Sebab apa? Adakah Allah cipta dia tak sesuai tabiat? Salah Allah ke? Bukan. Sebab yang inilah yang rosakkan. Yang inilah. Hasil benih yang ditanam. Inilah yang berlaku. Sebab itulah kita akan makan tanaman. Lepas tuai berapa tahun? Kalau manusia ni kan, tanaman dia ni bila dia boleh hasilkan? Jangka masa. Kalau durian berapa lama? 3 tahun. Lagi? Sekarang durian berapa tahun? Cepat sangat. 2 tahun dah boleh dah cepat lah kan. Form dia dah cepat. Makin lama hebat. Proses tu lah. Manusia secara umumnya berapa lama sebut? 10 ke 20 tahun. Impak dia, implikasi dia, hasil daripada tu bila dia nampak umur 10 hingga 20 tahun. Nabi suruh solat umur apa? Lepas tu 10 dah mula boleh dah ada impak dah. Nampak dah mula ni dah. Dan umur usia 20 tahun tu dia orang kata apa? Nampak zahir kesan dia. Sebab tu Nabi dakwah berapa tahun? Sampai lah Fatu Mekah berapa tahun? Sampai berlaku perubahan besar berapa tahun? 20 tahun. Apa yang kita tanam 20 tahun dulu, kita akan nampak kesan dia bila? Faham? Jadi kalau kita dah tanam benih nafsu,
Bila kesan dia nampak? Ya, umat yang keluar berkiblatkan nafsu akan keluar 20 tahun akan datang. Atau 10 tahun akan datang. Itulah yang berlaku. Faham tak? Jadi benda-benda macam ni kita kena kena tahu proses tu. Sebab ni manusia kan. Baik. Jadi tabiat ni kita bagi 3. Cinta dalam tabiat dan fitrah ni kita bagi 3. Ini normal lah. Dan ini untuk semua manusia, tak kisah siapa pun dia. Ini untuk semua makhluk. Semua makhluk Allah bagi rasa mahabbah tu. Singa ke, ular ke pun ada benda ni juga. Okey, jadi ini tak adalah terangkat kepada hal keimanan, tak. Yang bezakan iman dan kufur kat sini. Yang ini semua fitrah manusia ada. Apa pertama? Cinta atas dasar disebut ijlal wal azamah. Tabi'iyah ni, mahabbah tabi'iyah dalam rangka ijlal. Saya buat satu macam ni lah. Al-ijlal wa al-azamah. Azamah. Mahabbatul ijlal wal azamah. Cinta kerana ijlal wal azamah. Apa maksud dia? Ijlal ni kerana penghormatan dan pengagungan. Kerana rasa hormat dan agungkan dia, kita suka dia. Faham? Ni cinta yang timbul sendirilah. Ni semula jadilah kita bagi tabiat fitrah manusia. Dia akan cinta bila dia ada rasa apa? Kagum ataupun kagum atau hormat atau unsur pengagungan, azamah, agungkan dia. Ini cinta kepada siapa? Antaranya cinta seorang anak atau isteri kepada suami, ataupun cinta pengikut kepada pemimpin, ataupun cinta kepada kawanan singa kepada ketua singa. Faham? Ada tak? Ada, binatang singa pun ada. Betul tak? Cinta kepada kawanan serigala dengan kepada siapa? Ketua serigala tu. Kan haiwan pun ada. Gajah, dia ada gajah yang ketua dia. Faham? Ini mahabbah ni, tabiat, fitrah. Binatang pun ada. Pengagungan. Ijlal, itu kerana kagum sebab orang ni hebat dan dia beri jasa banyak, kita rasa hormat kat dia. Dan kita timbul rasa cinta. Jadi ni tak perlu diajar. Ini adalah tabiat manusia macam tu. Bahkan haiwan pun macam tu juga. Okey. Ini yang pertama. Cinta tabiat yang kedua. Tabiat yang kedua apa? Oh, jatuh. Yang kedua syafaqah, asy-syafaqah warahmah. Ini cinta yang timbul sebab rasa kesian dan sayang. Kerana kesian sebab dia lemah dan kita pun sayang dia. Atas dasar apa tadi? Kasihan belas dan apa? Dan sayanglah. Ini ibarat macam mana? Ibarat cintanya seorang ibu kepada anak. Anak tu menyusahkan dia ke menyenangkan dia? Susahlah lahir dengan sakit ni kan. Tapi lagi sakit lagi sayang pula. Faham tak? Macam tu. Macam juga kisah, tahu tak? Story of Life Centipede. Pernah tak tahu cerita perjalanan hidup seekor lipan? Tahu? Tak tahu Allah rugi. Inilah alam, kita kena tahu semua. Tak ada buku Quran, sains semua sekali. Apa lipan punya pengakhiran hidup? Lipan dia akan bertelur kan? Dia akan buat dia punya lingkaran tu. Telur dekat situ. Dia akan peram telur dia sampai anak dia lahir, anak dia besar. Anak dia besar je, apa buat? Makanan tak ada.
Dia akan biar anak dia makan tubuh dia sampai dia mati. Ya, itulah lipan. Mother apa dia panggil lah proses tu. Lipan tu protein yang dia orang dapat anak-anak tu supaya besar, ribu-ribu ekor tu, makan badan mak dia sampai hilang langsung, licin. Baru dia hidup. Itulah proses lipan. Ya, siapa ajar lipan tahu macam tu? Allah juga. Itu dia berkorban untuk siapa? Jadi ni tak perlu belajar. Lipan pun tahu. Tapi tiba-tiba ada manusia tabiat dia berubah. Dia buat apa? Dia bunuh anak dia. Mana lagi bagus? Lipan ke manusia? Nampak tak? Jadi manusia bila dia di luar tabiat, betul Allah kata apa? Mereka lebih sesat daripada binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Itulah manusia, lagi teruk. Dahsyatnya. Jadi kita kena tahu analogi alam ni dengan Quran. Quran tak pernah terpisah daripada itu. Ni. Kena tahu. Itu contohlah. Ni dia. Ni mahabbah fitrah. Haiwan, manusia semua orang memang jadi atas fitrah dia. Tak perlu belajar. Yang ni kan tabiat manusia. Tapi rupa-rupanya akhirnya manusia dia berubah jadi tabiat yang sangat songsang. Betul tak? Yang ketiga, apa lagi tabiat atas fitrah manusia? Yang ketiga, iaitu yang disebut musyakalah wal istihsan. Dan manusia ni mahabbah dia, cinta dia timbul atas tabiat sebab atas dasar yang ketiga al-musyakalah. Musyakalah ni hafal ni nanti masuk exam ni. Saya akan tanya balik. Musyakalah wa istihsan. Istihsan. Jadi manusia tu akan mula timbul cinta tadi sebab dia rasa kagum dan hormat kan, orang tu banyak tolong dia. Dia terus cinta kat orang tu. Yang kedua sebab rasa kesian. Ni penat-penat. Sebab dia ada, kerana apa? Kesian belas tadi timbul kan. Dia sanggup korbankan untuk benda tu. Sampai dia mati pun tak ada masalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, atas dasar musyakalah. Apa ni? Kebersamaan dan manfaat. Atas dasar rasa musyakalah ni, syakalah tu maknanya satu form yang boleh saling menguatkan lah. Keperluan, kebersamaan lah kan. Keperluan lah kita kata. Keperluan. Kerana keperluan bersama. Dan istihsan, merasa apa? Bukan ihsan ni, istihsan ni maknanya dia ada perkataan hasan, iaitu dia merasa baik bila dia ada tu. Kalau tak ada ni, alamak aku rugi lah. Aku kena ada lah, faham? Dia kena ada dengan aku sebab kalau tak ada dia aku rasa manfaat dan merasa manfaat. Merasa manfaat di antara satu sama lain. Ini mahabbah tabi'i. Ini antaranya apa? Iaitu hubungan di antara seseorang dengan seorang, persahabatan maupun pernikahan. Sebab apa? Ada istihsan tu, ada musyakalah. Dengan adanya dia aku rasa hidup aku makin sempurna, makin selesa, makin comfort. Tu. Ini semua tabiat. Sebab tu burung kan? Burung apa? Ada burung tu yang memang kalau dia berpasangan je, dia tak akan berpisah dah sampai dia mati sama-sama. Adalah burung apa saya tak ingat. Nuri ke apa. Ada burung macam tu sebahagiannya. Ada memang sampai sudah lah, itulah pasangan dia. Cuba cek nanti apakah binatang tu, burung apa. Ada macam tu. Ada haiwan atas saya burung lah sini dia. Bila dia dah ni kan, dia kekal sampai lah habis. Macam tu. Ada sebahagian haiwan macam tu kan. Jadi ini sebab apa? Ni.
Saya ibaratkan dengan haiwan sebab apa? Nak bagi tahu ni fitrah yang Allah bukan bagi kat manusia je. Ini semua. Jadi ini satu setting yang Allah cipta semua makhluk dia macam tu. Tapi setting ni berubah, siapa yang ubah? Siapa yang ubah? Siapa? Sebab tu Nabi kata apa? Kullu mauludun yuladun alal fitrah. Setiap anak yang lahir ni semuanya dalam fitrah dia, tabiat ni. Fa abawaihu, tapi mak bapak dia lah yang corakkan dia sehinggalah dia jadi apa? Ai yuhawidani. Faham? Sampai dia jadi keyakinan dia Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi, iaitu keyakinan dia jadi Yahudi apa dia? Dia merasa dia orang yang paling ni sampai dia boleh bunuh orang ke, ataupun Nasrani kan menyembah manusia, ataupun Majusi sembah apa? Api. Jadi siapa yang corakkan sistem ni rosak? Manusia kan? Jadi sekarang ni daripada sinilah kita fokus ke mana? Mahabbah yang mana? Ikhtiar. Jadi nak dapat mahabbah ikhtiar, apa dia ni? Kena tanam benih yang betul ke benih yang salah? Benih yang betul. Ni hasil benih yang ditanam ni. Jadi benih ni lah yang Nabi sebut ni. Benih apa? Inilah. Allah dan Rasul. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis lain, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang kamu sehinggalah akulah yang paling dicintai olehnya. Macam mana nak cinta Nabi? Macam mana? Selawat lagi? Macam mana nak amal? Macam mana selawat? Macam mana tahu semua tu? Ada tanah, ada apa yang ditanam tu semua sampai keluar benih tu. Inilah Al-Quran lah. Al-Quran dan sunnah Nabi tu. Itulah yang kita kena fahami. Sebab tu okey, kita buka balik surah 49 tadi ayat berapa? Ayat 7. 49 ayat 7. Okey, sekarang kita pergi surah tu ayat. Berapa dah? Sebenarnya dah 12 lah. Belum lagi lah. Okey, tengok balik surah 49 ayat 7. Jadi, tadi dah baca tadi kan? Ayat ni, tengok Nabi sebut pertama apa? I'lamu. Sedarlah kamu, tahulah kamu bahawasanya kamu dah ada rasul lah. Okey, cukup. Kamu dah ada rasul. Dulu kamu tak ada rasul. Sekarang dah ada rasul. Kemudian kalaulah rasul itu ikut apa yang kamu nak, pastilah urusan kamu akan cerai-berai, rosak, susah. Tetapi Allah memasukkan rasa cinta kamu kepada hal keimanan dan menjadikan iman itu sebagai apa? Hiasan dalam hati kamu. Sebab apa mereka dapat? Macam mana cara nak dapat hiasan iman dan juga apa ni? Rasa cinta kat iman tadi? Usaha sahabat tadilah. Mereka berusaha taat kat Nabi walaupun hal tu bukan mudah, susah. Pergi perang Nabi kata buat, mereka buat dan terus buat. Barulah dia masukkan iman. Betul tak? Kita pun macam tu juga. Ya, sesuatu yang kita nak buat tu akhirnya kita suka buat benda tu sebab hasil pengorbanan. Sebab tu Allah tak biarkan sahabat-sahabat ni dia duduk senang lenang je kan. Allah akan uji dia dengan banyak perintah-perintah yang berat-berat. Antara perintah paling berat, perang. Sebelum perang, mana ada sahabat terus perang? Kita tak akan mampu terus pergi panjat bukit atas terus sampai, mesti daripada bawah dulu kan. Apa dulu kena buat? Cuba surah 9. Ayat berapa? Ayat 24. Ni the key of mahabbah. Kunci cinta. Ayat 24.
Surah At-Taubah. Okey. Jumpa dah? Muka surat berapa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kana aba'ukum, jika ni dari sudut manusia, sosial pula, iaitu jika bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara adik-beradik kamu, pasangan-pasangan kamu, kaum kerabat kamu, itu pertama. Yang kedua, harta benda yang kamu kumpulkan, usahakan tu, dan juga perniagaan yang kamu bimbang kerugian, jaga bagi dia sustain je berniaga tu, dan juga tempat tinggal yang kamu dah puas hati dengan dia, tak nak lagi dah yang ni lah kan, tempat yang kamu jaga betul-betul. Kalau lah semua tu lebih kamu cinta sehingga semua ni menghalang kamu daripada ikut perintah Allah dan Rasul, daripada kesanggupan untuk korbankan pada jalan Allah dan Rasul. Ni. Jadi kat sini Allah suruh buat apa? Berbelah bagi ke ataupun buat apa? Jadi sekarang ni Allah bagi kata dua je. Kenapa Allah buat macam ni? Allah paksa ni. Dia paksa. Kenapa terpaksa buat macam ni? Jadi mereka sekarang Allah kata, kau pilih aku ke kau pilih semua ni? Faham? Pilih aku ke pilih rumah ni dan harta keluarga semua? Sekarang pilih siapa? Itu je. You pilih I ke apa? Tak boleh dua-dua. You pilih satu je. I ke dia? Faham? Macam itulah seolah-olahnya. Jadi sekarang kena buat pilihan tak? Sebab apa? Dan hasil pilihan sahabat buat pilihan apa? Bila sahabat buat pilihan yang paling berat, Allah pun buat apa? Allah tanamkan terus pilihan kamu. Jangan bimbang. Kalau kau pilih aku, kamu tak akan rugi punya lah. Ni Allah jamin. Faham? Tapi ramai tak pilih. Kat situlah kelemahan dia. Kat situlah dia sebab macam mana. Jadi sekarang ni bila kita fikir, kenapa hari ni iman layu? Sebab banyak yang kita pilih, kita tak pilih siapa? Kita pilih Allah. Kita pilih siapa? Kita pilih dunia tadi kan. Ini sebenarnya dunia, simbolik kat dunia. Kita suka cari redha manusia. Betul tak? Dan kita suka ambil apa dia?
Dunia yang berlebihan, hubbil, kan? Tu. Hubbul mal berlebihan. Jadi macam mana nak masuk halawatul iman? Tak akan masuk. Dia mesti pilih. Sebab itulah kita diperintah untuk korban, infak. Sayang sangat buat apa? Sebab tu Allah suruh Nabi Ibrahim buat apa? Dia sayang anak dia, anak pun dapat. Macam mana Allah nak bagi Nabi Ibrahim bertambah cinta Allah? Sekarang kau pilih. Anak ni Allah suruh apa? Nampak tak? Dan berjaya tak? Bila berjaya ikut perintah Allah je, dia tak rugi. Anak pun dapat, cinta Allah pun dah dapat. Kadang-kadang kita takut nak korban, tapi sebenarnya tak rugi pun. Tapi kita tak nak buat. Akhirnya apa? Dapat tak cinta tu? Tak dapat kalau tak buat. Jadi syarat nak dapat kena ada korban. Kadang-kadang harta kita banyak ni kan? Banyak peluang kita boleh guna untuk jalan Allah, tapi kita akhirnya pilih untuk apa? Untuk pergi New Zealand ke? Contohnya. Tak adalah, ini bukan lain. Tapi macam itulah maksud dia. Kan? Jadi ini semua sebenarnya cinta ni dia datang dengan ni Allah kata dalam ayat ni. Jadi Allah kata apa? Kalaulah kamu pilih semua tadi berbanding lagi kamu pilih untuk taat Allah dan Rasul dan berjihad pada jalan Allah, Allah kata apa? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka kamu tunggulah sampai Allah datangkan perintah dia, itu azab dia. Maknanya tak akan, pasti rugi siapa yang tak pilih apa yang Allah kehendaki ni. Di wallahu la yahdil qaumal fasikin. Nampak tak? Terhalangnya hidayah sebab apa? Kat sini Allah kata Allah tak akan beri hidayah kepada orang yang fasik ni. Berdasarkan ayat ni, apa maksud dia? Kat sini dalam ayat ni lah. Fasik ni adalah apa ya? Dia lebih sayangkan siapa? Bapa dia, anak dia, saudara dia, keluarga dia berbanding Allah dan Rasul. Ini digelarkan dalam ayat ni orang fasik. Dan orang ni dia tak akan dapat hidayah. Macam itulah. Jadi ayat ni bila kita baca, berat tak rasa? Memang berat lah. Dengan, kan? Jadi itulah ujian tentang iman lah. Jadi sekarang ni, maknanya yang kita faham, benih yang ditanam ni, maknanya kena buat apa? Sebab tu Nabi latih dari kecil kan? Para sahabat dia. Kan? 15 tahun perang, ada yang 15 tahun dia dah pergi perang dah. Semua Nabi latih untuk berjihad dari awal. Sampai mereka suka benda tu. Baik, kita balik pada surah tadi. Habbaba. Okey, sekarang kita masuk ayat kita lah. Sebelum ni. Ayat surah Al-Baqarah ayat 165. Ayat itu sampai mana? Ayat itu tentang manusia yang pilih untuk cinta selain Allah dan samakan dengan cinta kepada Allah. Itu sampai situ kan? Okey. Kita baca ayat ni sekali lalu kan? Ayat 165 yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Dan sebahagian daripada manusia, akan ada daripada sebahagian manusia orang yang ia akan menjadikan selain Allah sebagai lawan dia, sekutu-sekutu, tandingan yang
mereka mencintainya sama seperti cinta kepada Allah. Nampak tak? Jadi dia berah dua, dia bagi dua. Sedangkan Allah benarkan tak benda ni? Allah tak benarkan. Tadi tengok ayat tadi kan, surah 9 ayat 24. Tak boleh. Bila bahagikan dua sama dengan Allah, itu nama dia, itulah syirik nama dia. Nama dia syirik mahabbah. Syirik mahabbah. Ini yang berlaku fitnah akhir zaman hari ni. Okey. Dan bahkan lebih dahsyat lagi, cinta dia bukan bahagi dua, bahkan lebih daripada cinta Allah. Betul tak? Lebih daripada cinta Allah. Jadi syirik kepada apa? Harta benda lagi? Lagi? Lagi apa? Lagi kepada yalah hobi lah tu, jadi hobi yang digila-gilakan. Lepas tu hari ni contohlah anak-anak kan. Lepas tu benih yang ditanam sebenarnya mudah hari ni. Kita kalah dalam hal tu. Mereka tanam dalam entertainment tu, amusement tu banyak. Saya pun tahu K-pop lah apa benda tu kan. Budak-budak ni tak pernah terlepas dari benda tu. Mereka jadi addict dengan benda-benda macam tu yang teruk-teruk lah. Nak bendung dia apa? Susah. Dia yalah memanglah susah semua benda kan. Ambil masa lah. Macam mana nak ambil masa tu? Pantau macam mana? Banyak soalan. Yalah dia sebab apa kelemahan dia kat situ? Sebab benih yang kita tanam tu tak ada lah. Itu kita kena buat apa? Kena dakwah sebenarnya, kena sampaikan Quran ni. Kena banyak semua orang sekarang masa untuk berilmu dengan Quran dan sampaikan Quran ni. Dalam Quran ni kita jadikan apa? Satu yang akhirnya tak janggal lagi dah kefahaman dia. Hari ni dalam hal-hal tu saya tengoklah kan. Yang tak terdedah sangat macam pun dia tahu benda tu sebab dia dah jadi macam mainstream sangat kan benda tu. Kalau tak tahu jadi ketinggalan. Macam mana kita nak ubah sampai orang tak faham Quran tu jadi rasa ketinggalan? Itu yang kan. Dan bagi minat aja. Pemerkasaan dia macam mana? Ya? Paksa. Ya. Dia sebenarnya macam mana? Dia sebenarnya kita macam ni. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tasluna al-kitab afala ta'qilun. Sebenarnya macam tu. Kita sekarang ni dia kena sama buat kepimpinan melalui tauladan. Kat situ dulu yang berlaku. Hari ni orang kata hantar anak Quran contoh kan. Ya. Tapi dia nak jadi macam nanti yang itu sebagai rasuah untuk Tuhan je. Faham? Tahu tak rasuah untuk Tuhan? Dia ingat Tuhan dia boleh rasuah nanti. So anak aku ni nak aku hantarkan kau, nanti tak apalah, nanti dia boleh tarik aku, boleh sekali lah. Bukan macam tu. Macam nak rasuah lah tu. Bukan macam tu kan. Dia macam mana nak jadi? Faham? Jadi kita kata kau hafal Quran. Dia sendiri tak nak hafal. Macam mana jadi tauladan tak? Kita kena contoh yang baik. Hari ni tak berlaku kepimpinan melalui. Ya, itu memang Allah cela dalam Quran. Surah apa Allah cela orang beriman? Surah 61 ayat 2 hingga 3 tu. Kat situ lah. Ayat 2 hingga 3.
Ayat 2 hingga 3 kan? Muka surat berapa? 551 tu. Atas tu. Ayat ni kita kena ingat. Ayat 2 hingga 3. Kepimpinan melalui tauladan. Bi'ah tu tak ada. Bi'ah ni maknanya suasana tu tak ada. Kan? Jadi kita menyalahkan ni, tapi kita sendiri tak buat satu benda macam itulah. Ya, macam itulah lebih kurangnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi sekarang ni yang salah siapa? Allah nak tegur salah siapa? Salah orang kafir ke salah orang beriman? Jadi sebenarnya semua yang berlaku kelemahan sebab orang kafir kuat sangat ke sebab orang beriman yang banyak tak buat kerja? Dulu masa perang-perang dulu kan Nabi kalah, Allah salahkan siapa? Allah salahkan Abu Jahal. Abu Jahal ni kuat sangat ke Allah salahkan Nabi? Allah salahkan sahabat yang tak ikut arahan Nabi. Antaranya perang siapa? Perang apa? Allah tegur siapa? Ke mana? Sebab apa? Itu je satu je kan. Tengok apa jadi. Kekalahan. Jadi kita semua sebab hari ni susah sebab apa? Sebab siapa yang salah? Orang yang mengaku beriman lah sebenarnya. Faham? Jadi jangan salahkan siapa pun. Jangan takut pun dengan orang kafir pun jangan takut. Takut dengan siapa? Takut dengan Allah, takut atas apa? Kita ni sepatutnya takut atas kejahatan orang kafir ke takut atas dosa kita? Sepatutnya takut dosa kita sendiri. Sebenarnya itu yang paling kita takut. Bila kita takut dosa kita, kita akan buat betul-betul. Faham tak? Jadi kat situ Allah beritahu kalau tegur orang beriman. Kenapalah kamu selalu cakap apa yang kamu tak buat, kamu tak berusaha pun. Dan amat besar benci Allah di sisi orang beriman ni apabila mereka terus cakap tapi mereka tak usaha pun buat pun betul-betul. Dan Allah suruh usaha macam mana? Sungguh-sungguh sesungguhnya Allah suka orang yang mereka berperang pada jalannya dalam keadaan bersaf. Maknanya apa? Satu padu. Sungguh-sungguh buat. Seolah mereka ni bangunan yang sangat kukuh. Sama je. Keluarga dalam masyarakat sama je. Semuanya cinta Quran. Semuanya vibe-nya sama. Hari ni vibe lah tu antaranya kita panggil vibe kan hari ni. Kan? Jadi vibe Quran tak ada. Betul ke tak? Betul tak ada sana tu tak pun. Vibe Quran hari ni mungkin ada kat kelas ni je. Betul tak? Mungkin lah. Macam itulah kita kata. Akhirnya apa? Dia tak terjelma betul-betul. Jadi macam mana kita nak hidupkan benda itulah. Jadi itu cabaran kita nak ubah benda-benda macam tu. Itu kami usaha buatlah. Saya anak-anak kita jaga macam itulah kan. Apa yang kita mampu buat supaya sama-sama hidup dengan benda dengan Quran ni. Okey. Setelah itu okey kita tengok ayat seterusnya. Tadi surah 2 ayat 44 pula. 44 kan. Saya kena sebutkan ayat tu juga. Satu lagi ayat yang sama kan. Ayat 44. Ya, sama.
Kepimpinan melalui teladan. Sama juga. Surah 2 ayat 44. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun. Jadi Allah tanya tu maknanya patutkah, bukan adakah. Patutkah? Dia macam tu. Dia ada taubih, celaan. Patut ke kamu suruh orang lain buat baik? Kan? Belajar Quran ke apa ke, tapi kamu sendiri tak. Kamu sendiri lupakan diri kamu untuk buat benda yang kamu suruh orang buat tu. Patut ke buat macam tu? Tak patut. Kamu suruh anak orang ni, anak kamu macam mana? Contoh. Betul tak? Begitulah. Ini termasuklah diri saya lah. Kalau saya lah suruh kan anak saya, tak boleh. Kita kata orang jangan apa. Contoh apa? Dah televisyen tu contoh kan. Tapi saya 24 jam kat rumah terbuka je. Tak boleh nak cakap. Kita kena buat lah. Macam tu. Baru kita boleh cakap. Jadi patutkah kamu suruh orang buat kebaikan, sedangkan kamu sendiri lupa diri kamu untuk buat apa yang kamu suruh orang buat tu? Kamu sendiri tahu, kamu baca ilmu ni, kamu baca kitab Allah. Tidakkah kamu berakal, berfikir? Jadi orang yang macam ni Allah kata orang yang berakal ke tak berakal. Pedih tu kalau nak ikut kan. Tak berakal sebenarnya. Jadi ni satu teguran Allah ni kepada orang yang ni lah. Yang memilih untuk kebenaran. Dia pilih, dia beriman. Tapi tengok-tengok dia buat apa? Faham? Dia sendiri tak laksanakan. Jadi tak cukup. Sebab itulah kat sini pilihan berdasar ikhtiar ni dia ada dia punya taraf dia. Jadi pertama syarat dia ilmu mesti ilmu ni. Pilihan ni berdasarkan pengetahuan dan keyakinan nak sampai jadi cinta. Mesti apa dia? Mesti ilmu mesti benar, ilmu yang benar. Ilmu mesti benar. Dan apa dia? Mesti ada pengorbanan. Pengorbanan. Tak boleh goyang kaki. Yang ni. Mesti ada pengorbanan. Dan mesti apa? Mesti dahulukan di perbuatan diri sendiri. Diri dulu buat. Nak suruh korban, diri kamu korban dululah. Macam tu. Barulah dapat cinta ni. Baru dapat ni. Nombor 3 mesti dahulukan. Ni yang cakap tu kena buat. Dahulukan. Okey. Macam tu. 3 ni syarat dia. Ilmu mesti betul. Sebab tu akhirnya apa jadi? Bila ilmu salah, semai benih tadi kan. Apa jadi? Akhirnya ramai orang suka cinta apa? Cinta nafsu kan. Cinta yang salah. Jadi hari ni orang memuja manusia kan. Puja artis sana, artis sini, budak-budak. Dia ingat benda tu. Hidup dia macam tu lah. Tapi lah, dulu pun kita macam tu juga. Kan? Masa zaman muda kan. Dalam bilik ada tak gambar artis tampal kat dinding? Ada? Poster ke? Gambar motor besar ke? Yelah, itu satu masa. Tapi kita tahu benda tu yang berlaku. Tapi sekarang lagi teruk. Sekarang tak payah tampal lah. Sekarang kat mana? Sekarang ni dia mencengkam. Hari ni saya tengok TikTok tu, dia macam-macam rupanya benda pelik tau.
Manusia dia boleh create satu benda yang tak ada nilai jadi bernilai. Contohnya hari ni orang ada main tu, kad. Tahu tak? Sebab tu. Kolektor kad tu. Kolektor sekarang orang tak kumpul emas dah, orang kumpul kad anime tu. Tahu? Tu. Dia ada dia punya nilai tu. Dan itu sebenarnya pada saya setakat ni saya nampak lah. Dia beli satu longgok tu RM50, harga dia dijual dengan cantik tu. Lepas tu dia akan buka kad tu, kad tu ada nilai dia. Jadi kalau dapat luck, kad tu nilai mahal, boleh sampai RM1,000, RM2,000, kad tu saja, kad tu. Yes, itu judi. Faham tak? Berlaku orang Melayu je tu semua. Ramai orang langgan benda tu, dia seronok tengok kad je. Tak ada nilai pun, kita ini kartun je, gambar je dia buat, tapi dia ada nilai kat situ. Betul tak Salman? Tengok tu. Apa jadi? Orang addik tu, dia boleh tengok. Tu satu hal. Faham Jadi begitulah. Itu pilihan tak? Pilihan akhirnya ni. Sebab tanam benih yang tak betul ni jadi macam tu. Dan ini berlaku kita kena tahu perkembangan sekarang. Kita duduk sini kita rasa macam ni kan. Sekarang ni yang lain-lain tu tak nampak ke muka kan. Mereka sedang mencebur diri dengan benda-benda macam tu. Macam mana kita nak buat? Kita pun tak tahu anak kita kat mana kan. Watak manusia dia boleh sekarang ni dia sangat-sangat lagi misteri. Kat rumah dia macam ni watak. Tengok kat tempat ni rupanya misteri, watak dia jauh berbeza. Dengan rakannya rupanya watak sebenar dia macam ni. Dengan mak dia rupanya watak dia nampak macam ni. Na'udzubillah min. Ni cabaran kita. Ya, inilah benih yang ditanam, benih cinta akhirnya apa? Jadi cinta kat mana? Cinta hawa nafsu sampai dia jadikan nafsu dia tu Tuhan dia. Nampak tak? Ke tak rasa bimbang? Kita nak jadi siapa? Kena ada perasaan macam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibimbang diri dengan anak dia ke ataupun generasi ribuan tahun yang akan datang nanti? Dia doa sampai generasi dia sangat takut, kesian kat orang akan datang. Kita patut kesian tak? Kan, aku pun tak lama lagi 2, 3, 5 tahun nanti dah tak ada dah. Lantak pi kamu dah, tak boleh macam tu. Kita kena kesian tak? Lagi kesian apa nanti anak aku nak jumpa orang macam mana? Macam mana dia nak jaga diri dia dengan ilmu yang cetek? Betul tak? Jadi maknanya kita kena berilmu kan? Generasi lepas ni ilmu dia kena sama macam level macam kita ke lebih dalam lagi? Mereka kena faham Quran lebih dalam daripada macam sama macam kita sekarang ni ataupun lebih dahsyat kena faham. Lagi kena faham, tapi apa kita buat? Sepatutnya mereka lagi pakar dalam tadabbur ni hari ni lahir tu. Kan? Apa yang kita buat? Ada usaha tak? Bentuk tak? Sebab mereka nak hadapi musuh yang lebih bijak nanti. Kita kena lebih bijak tak dengan Quran hari ni? Kena lah. Faham tak? Jelas tak? Inilah sifat orang beriman. Sambung ayat tu Allah kata, wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Cuba tengok ayat 165. Seterusnya. Surah 2 ayat 165. Saya tak tulis boleh Saya tak padam dah kot dia aja. Tengok ayat tu terjemah satu-satu Okey, wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Tengok. Allah guna perkataan tu. Wallazina apa? Dan orang-orang yang amanu telah beriman oleh mereka asyaddu. Asyaddu ni perkataan yang sangat kuat Syiddah je dah kuat dah. Syaddu dah kuat dah. Syadid kuat dah. Tapi Allah tambah asyaddu maknanya apa? Sangat-sangat kuat. Sangat dalam. Apa dia? Hubban, cinta dia kuat sungguh. Maknanya tak ada siapa boleh orang kata runtuhkan cinta dia ni. Melainkan lillah kepada Allah. Tinggi sungguh tahap dia. Dahsyat, inilah orang beriman. Ciri-ciri ni Allah ringkaskan saja. Tapi nak lahir ciri ni tadi, syarat dia apa tadi? Mesti ilmu yang benar dan mesti ada pengorbanan. Tak mungkin dia kan, kita dulu bercinta pun dengan kekasih pun ada pengorbanan kan. Tengah hujan bertemu, hujan lebat, kena korban duit sikit kan. Dengan Allah ni Allah nak kita buat apa?
Apa yang Allah bagi nikmat kita, Allah gunakan untuk Allah. Masa, kadang-kadang masa pun tak nak korban untuk Allah, kan? Untuk nafsu dia je. Kan? Masa. Belum kira yang lain lagi. Jadi ini apa dia? Asyadu apa? Sangat kuat ataupun nak kata keras, sangat mendalam lah. Kecintaannya kepada Allah. Jadi 3 syarat ni menyebabkan sampai macam tu. Apa dia? Ilmu yang benar, pengorbanan, dan dia lakukan, dia bukan cakap je. Dia dahulu, dia orang yang mendahului dalam hal tersebut. Faham? Mendahulukan diri dia. Okey. Satu Nabi ketika perang kan, Nabi selalu duduk depan ke duduk belakang? Nabi duduk depan, bukan duduk belakang. Perang apa tu? Hunain, lagilah orang semua lagi belakang, Nabi relax ke depan lagi. Kan macam tu. Itulah kepimpinan kita. Jadi kalau kita ni nak tunjukkan sampai macam itulah dakwah dengan hal dengan kita. Okey? Jadi opah nak bagi cucu dia cinta Quran, opah kena buat apa dulu? Bukti cinta Quran opah tu. Tengok opah tahu hurai Quran macam ni. Macam itulah kena buat. Bagi hadiah dia, reward dia. Kagum tengok cucu dia. Dia cinta opah sebab Allah juga nanti. Macam itulah. Sama dengan atuk. Macam opah je. Atuk Azhar, Atuk Rosli, Atuk Asri kan. Semua Atuk Nazri, Atuk Adam, semua. Jadi samalah kan. Itulah yang kita nak. Betul tak? Jadi ini kita tinggalkan asar yang baik mudah-mudahan. Jadi kemudian Allah kata apa? Walau yaral ladzina zalamu. Setelah Allah buat je ayat ni, datang berubah dia punya konotasi tau. Ayat tu punya apa kata? Ekspresi berubah terus. Ancaman apa dia? Tak tulis. Dah tulis dah. Ustaz baca cakap je ni pendek je kan. Dapat dah tadi. Wallazina amanu apa? Dan orang-orang yang telah beriman oleh mereka asyaddu, sangat kuat ataupun sangat mendalam hubban, kecintaannya lillah, kepada Allah, sangat mendalam. Dan orang-orang yang amanu tadi apa? Telah beriman oleh mereka. Macam biasa amanu boleh. Asyaddu jadi sangat-sangat mendalam. Hubban, kecintaan lillah. Kalau kita nak dasarkan, masukkan dalam lagi hubban ni dalam sini hukum dia nama dia tamyiz. Ada kesan tu. Hubban tu bahasa Nahu, hukum kat situ tamyiz. Tamyiz ni iaitu maksud dia penjelasan kepada sesuatu yang samar. Dan bila dapat penjelasan, orang tu nama dia mumayyiz. Dengar nama mumayyiz? Macam tu, tamyiz. Sebab ramai manusia asyaddu apa dia? Hubban kepada lain-lain, tak ada. Sangat mendalam dari sudut cinta ni kepada selain Allah. Okey? Allah nak bagi penjelasan. Orang beriman langsung tak ada macam tu. Susah kan? Kadang-kadang hobi kita ni mengalahkan keimanan. Betul tak? Tapi macam mana cara dia? Lepas tu kita kena jangan asingkan segala yang baik ni dengan hal iman. Dalam apa pun. Nak bercuti ke nak apa ke, semuanya kita fikir, apakah saya boleh isi semua dengan hal iman. Itulah. Barulah kita cinta yang lain sebab Allah. Faham? Nak pergi jalan mana ke, mesti ada tu. Kat situlah. Okey. Walau yaral lazina. Boleh sambung terus? Sambung terus Okey, walau. Dan Allah bagi tahu. Sekarang ni dah berubah Lau tu maknanya kalaulah. Jadi sekarang Allah terus bagi tahu apa akibat kalau kekal cintakan selain Allah. Tak buat jadi macam orang beriman. Apa akibat dia? Jadi Allah kata, kalaulah
Dan kalaulah yara, dia melihat allazina, orang-orang yang jadi tempat oleh kat situ. Oleh orang-orang yang. Kalaulah dia melihat oleh orang-orang yang. Maksudnya kat sini, kalaulah orang-orang yang zalamu apa? Telah zalim oleh mereka. Jadi maksudnya, kalaulah orang-orang yang zalim ni melihat. Jadi sekarang Allah dah tukar istilah. Orang yang yuhibbunahum kahubbillah ni, orang ni nama dia zalim. Faham? Orang yang cinta sesuatu sama dengan Allah ataupun lebih, nama orang ni orang apa? Zalim. Okey. Orang yang zalim. Kalaulah orang-orang yang zalim ni, maksudnya orang yang syirikkan Allah lah. Yang menyamakan Allah. Orang-orang yang telah zalim oleh mereka. Dah. Okey Is ketika yarawna, mereka melihat. Ketika mereka melihat al-azaba, akan siksaan. Ketika mereka melihat akan siksaan, azab. Okey. Tak apa, nanti tak dapat, nanti sehari lepas ni saya bagi tahu. Okey. Annal quwwata, bahawasanya segala kekuatan itu hanyalah milik Allah jami'an, kesemuanya. Kekuatan itu adalah milik Allah kesemuanya. Kekuatan itu milik Allah kesemuanya. Wa anna Allaha syadidul azab, dan bahawasanya Allah amat keras siksaan dia. Dan bahawasanya Allah amat keras bagi siksaan. Okey. Amat keras bagi siksaan. Okey. Apa kaitan kuwah dengan habbah? Kat situ pula. Sekarang ni soal ni tadi, dia cintakan Allah kan. Kemudian kat sini barulah orang-orang yang zalim tadi, yang tak cinta Allah, dia cinta yang lain. Baru dia sedar yang semua kekuatan hanya Allah aja. Apa kaitan? Macam mana? Oh, dia sedar rupanya segala kekuasaan, kekuatan, semuanya milik Allah. Maknanya apa? Jadi kenapa seorang tu cinta benda tu? Cinta ni sebenarnya apa dia? Sebenarnya ada benefit. Manusia cinta sesuatu sebab apa? Sebenarnya ada benefit. Dia suka benda tu sebab dia rasa benda ni sangat baik untuk dia. Boleh menyebabkan dia rasa dia apa? Faham? Dia keuntungan sama ada itulah. Keuntungan. Tapi rupanya segala keuntungan yang manusia cari sampai dia cinta benda tu, rupanya sebenarnya tak ada faedah pun. Dia rasa ada faedah, rupanya tak ada. Rupanya cinta selain Allah, semua benda yang manusia duk cinta, sebab tu dia boleh buat habis-habisan hari dia, hidup-hidup dia habiskan untuk tu. Rupanya semua tak ada apa? Tak ada faedah pun, tak ada kekuatan sikit pun. Itulah. Ringkasnya begitu. Jadi tempat mahabbah ni tempat dekat mana? Cinta ni tempat dekat mana? Yelah, dekat mana ni semua? Mahabbah ni dalam hati. Hati dan punca kerosakan semua berlaku. Kita tengok kerosakan hari ni sebenarnya berpunca daripada masalah apa? Hati yang tak cintakan Tuhan lah. Yang tu yang tak wujud. Sebab tu masalah moral ke apa ke hari ni, kan dulu zaman kita dulu masalah jenayah kan.
selalu umur dewasa je boleh buat jenayah menakut-nakutkan. Tapi hari ni umur 10 ke berapa tahun je dah boleh buat jenayah yang dewasa buat dulu. Zaman ni, zaman kita dah hadapi dah. Betul tak? Sebab hati makin roh, sebenarnya hati makin rosak. Tu je punca je. Faham? Allah kata, sebab itulah kerosakan ni dia ada dua. Satu kerosakan zahir dengan nanti kita akan masuk berkaitan dengan ayat. Apa itu kerosakan zahir dan batin? Sebenarnya semua benda yang kita tengok rosak, moral semua yang ni kan, ada orang, yelah macam-macam, tikam orang 200 kali lah. Dan dia dah sampaikan otak kita dah tak ada apa? Bukan tak waras sebenarnya, sebab itu dia punya, memang tak waras lah tu kita kata. Memang tak waras lah. Tak, sebab itu dia punya apa? Ya, Sam. Kepuasan dia maksimum dekat situ. Sampai macam tu berlaku hari ni. Dalam masyarakat kita, bukan jauh dah, bukan di luar negara tapi kat sebab kita. Jadi punca dia adalah apa yang telah ditanam sejak bila? Kesimpulannya dululah. Dah lama dah kita ni tak dakwah Quran betul-betul. Kan? Jadi kesan-kesan tu kita rasai sekarang dan mudah-mudahan dengan apa yang kita buat, apa dia dapat membendung sedikit sebanyak lah apa yang berlaku, mudah-mudahan. Tapi kita kena usaha, kena korban lah. Banyak benda kita kena korbankan. Ini antara usaha kami lah. Sokonglah kami, usaha kami Semak Quran untuk lahirkan orang-orang yang mahir Quran, yang boleh bantu untuk selamatkanlah sedikit sebanyak apa yang kita perlu, iaitu rawat hati manusia dengan Quran. InsyaAllah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.